Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar orang Miri, semua okey? Selalunya orang Miri selalu kata apa? Oha ya, betul? Oh, betul. Oha. Boleh saya dengar oha sikit? 1, 2, 3. Okey, boleh, bersemangatlah tu. Sedikit demi sedikit nanti kita akan build the momentum lah. Okey? Tuan-puan semua, sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya berpantun ya sedikit ya. Nyaman rasa Mikolok Miri singgah makan di pantai Tusan. Selamat datang warga Miri berprestasi, peluang kejayaan kini digenggaman. Okey, berikan tepuk tangan untuk diri sendiri semua. Okey, selamat datang ke Kembara Kejaya Madani SPA Miri bagi tahun 2026. Saya Nabil Razak merupakan moderator yang akan menemani tuan-puan semua sepanjang program ini berlangsung ya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mengupas satu topik perbincangan yang cukup menarik dan berimpak tinggi yang bertajuk persediaan mantap penampilan unggul. Anda sudah bersedia? Okey, sudah siap belum? Adakah anda sudah bersedia? Alright, untuk makluman para penonton sekalian, tuan-puan semua, bersama-sama kita pada hari ini merupakan dua orang ahli panel yang cukup berpengalaman dan pastinya orang yang paling tepat untuk mengupas topik pada hari ini. Okey, panel pertama kita yang berbahagia Datuk Seri IR Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Datuk Seri merupakan mantan Ketua Pengarah JKR yang berpengalaman luas dalam tadbir urus perkhidmatan awam serta pembangunan infrastruktur strategi negara. Assalamualaikum yang bagi Datuk. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nuri? Baik. Saya sonok datang Nuri pagi ni. Sebab tengok crowd dia tu pengunjung dia ramai. Okey, panel kedua pula yang berbahagia Datuk Dr. Jamil bin Hamali, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Datuk Dr. merupakan tokoh akademik dan pentadbir terbilang, mantan Rektor UiTM Sarawak yang amat memahami acuan serta potensi modal insan di Sarawak. Apa khabar yang bahagia Datuk Dr? Alhamdulillah, terima kasih. Dah selalu datang ke Miri? Oh yes, selalu, dan saya rasa teruja lah hari ini. Saya nak pastikan semua orang akan fokus dengan kita. Jadi untuk perkara berkenaan, saya minta semua orang angkat tangan macam ni. Semua to make sure that you are awake dan buat macam ni ya. Well done, you are here. Okay. Yeah, well done, you are here. Okay. Well done. Okey, untuk makluman semua adik-adik semua, tuan-puan semua, dua ahli panel kita ni nanti kalau tuan-puan berjaya ke peringkat terduga, dua ahli panel ni lah tuan-puan yang akan berjumpa nanti. Jadi waktu sesi ni tuan-puan semua tengok ada tips-tips yang menarik kita akan sediakan. Yang bahagia Datuk semua akan share kepada tuan-puan. Okey? Dari segi persediaan dengan persiapan semasa terduga. Alright, sebelum memulakan bicara, saya mewakili pasukan urus setia mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga Miri yang memenuhi Dewan Stadium Bandaraya Miri pada hari ini serta penonton yang bersiaran secara langsung di saluran Facebook dan TikTok rasmi SPA. Okey, kita tengok kamera kat belakang tu, kita lambaikan kepada para penonton semua yang berada di rumah ya. Okey, kita bawakan khas live daripada Miri kepada penonton di rumah. Okey, tuan-puan, sebelum kita merungkai isu demi isu lagi, sekiranya para penonton di rumah di talian mempunyai sebarang persoalan, anda boleh lontarkan di ruangan komen yang tertera. Kepada penonton di dewan ini juga, tuan-puan juga boleh mengambil peluang untuk bertanyakan soalan kepada ahli suruhanjaya kita sebentar lagi. Okey, yang berbahagia Datuk, kita mulakan yang bagi Datuk Seri IR lah. Okey. Okey. Okey, Datuk Seri, tajuk kita bermula dengan persediaan mantap. Okey, sebelum calon dipanggil atau hadir ke bilik temuduga Datuk, apakah persediaan paling asas tetapi kritikal yang perlu disiapkan oleh calon sebelum mereka tidak tewas sebelum bertanding? Terima kasih Tuan Misi. Okey, bagi saya apabila anda menerima surat ataupun email daripada SPA tentang anda berjaya terpilih untuk menghadiri temuduga, itulah saya rasa adalah saat yang paling anda happy sekali kan, dapat peluang untuk hadir ke temuduga. Tapi tugas anda bukan di situ saja. Bila dapat peluang untuk hadir temuduga, sepatutnya kita guna peluang to be the best semasa hadir temuduga. Sebab apa? Semasa temuduga, panel akan cuba mendapatkan
apa yang ada dalam diri anda, sama ada layak atau tidak untuk menjawab mana-mana jawapan yang ditawarkan. Jadi untuk itu kita kena bersedia. Sebab apa? Kalau kita tak share dengan panel temuduga, macam mana temuduga nak tahu, penemuduga nak tahu bahawa anda adalah calon yang paling layak. Jadi suka tak suka, kita kena bersedia. Pada pandangan saya ada dua benda yang kena adik-adik, anak-anak yang kena prepare. Yang pertama, dokumen yang perlu dibawa semasa di temuduga. Itu yang asas. Kita saya akan cerita apakah dokumen-dokumen yang perlu anda bawa. Yang nombor dua, macam juga kita masuk exam dulu, masuk buat SPM. Ada juga soalan-soalan yang kita kena spot. Kita tahu apakah jawapan yang kita pohon, kita kena bersedia. Jangan pula apabila ditanya oleh panel, kita tergagap. Ini akan mengurangkan peluang anda untuk terpilih sebagai calon yang berjaya. Okey. Yang pertama, apakah dokumen-dokumen yang perlu ada? Okey, sebelum tu saya nak share juga. Yang paling penting kepada panel dan juga kepada panel adalah panel nak tahu siapa anda, apakah kerusakan anda dan sebagainya. Di pihak anda juga, anda kena tahu apakah jawatan yang anda pohon, apakah tugas, apakah skop dan bidang kerja. Dan satu lagi, apabila kita prepare CV kita kena yakin. Jangan kita compile saja CV tanpa kita meneliti, because takut-takut satu ketika panel mungkin akan bertanya tentang CV. Kalau kita tak bersedia, that's it, kita tak boleh nak jawab. Dan yang saya sebut awal tadi adalah kenali diri anda sendiri. Setidak-tidaknya anda kena bersedia apakah apabila ditanya, apakah kekuatan anda. Ini biasanya orang boleh jawab lancar. Satu lagi, apakah kelemahan anda. Biasanya semasa pengalaman saya temuduga calon, bila sebut tentang apakah kelemahan anda, biasanya calon berbelah bagi nak jawab. Kalau jawab, seolah membuka pekong yang kita tak bagus. Tapi berhati-hati. Jadi kalau kita sedia awal, insyaAllah anda akan jawab ni dengan bagus. Dan juga yang paling penting, kenapa kita sesuai dengan jawatan ini. Ini yang kita kena bersedia dan kena cuba mereka satu jawapan yang mantap. Dan sebenarnya panel nak tengok bukti. Contoh, kalau ditanya oleh panel, kita akan jawab kita boleh memimpin. Setakat itu sekali tak cukup. Kita nak tengok bukti. Jika kalau cakap itu saja semua boleh cakap. Tapi kita nak tengok juga pengalaman sebenar bagaimana kita memimpin. That's why itu pun nak kena disediakan. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali, apabila kita masuk ke Dewan Temuduga, kita kena yakin. Itu yang penting. Saya tahu nak masuk Temuduga ni bukannya senang juga. Perasaan berdebat-debat tu masih ada. Tapi sebelum melangkah masuk tu, cuba bina keyakinan anda. Yakin ni saya rasa timbul sekiranya kita bersedia. Kalau kita tak bersedia ataupun tidak bersedia sepenuhnya, kita rasa ragu-ragu, masa tu mungkin akan hilang keyakinan. So, bila kita tak yakin, bila kita masuk dalam bilik temuduga, sometimes a very simple question pun kita tak agak-agak nak jawab. Jadi apabila panel melihat begini, soalan kita tak yakin. Jadi prinsip dia bagi saya, untuk kita masuk bilik temuduga, yang pertama kita kena bersedia. Bersedia dengan segala maklumat tentang diri kita, dengan pengalaman kita. Yang paling penting sekali, kita kena pandai menjual diri kita. Sebab panel nak tengok apa yang ada dalam diri kita ni. Kalau kita tak pandai menjual, apabila ditanya oleh panel, kita nak bercakap tak sepenuhnya. Kalau kita bagi satu kes pun, kita saja bercakap saja tanpa ada bagi bukti. So ini akan mengurangkan markah yang akan diambil oleh pihak panel dan mengurangkan peluang kepada anda untuk dipilih sebagai calon yang berjaya. Dan insyaAllah dengan keyakinan, dengan doa yang banyak-banyak, doa daripada ibu dan bapa, saya harap calon-calon yang bersedia bila masuk, insyaAllah mereka boleh menjawab soalan dengan baik. Okey, terima kasih yang bagi Datuk Seri. Maksudnya kat sini, key yang Datuk Seri cuba capaikan ialah kita perlu yakin. Untuk yakin, kita perlu bersedia.
Untuk bersedia, okey, yang bagi Datuk Doktor, bagaimanakah kalau kita nak bersedia ni, macam mana yang cara yang terbaik untuk calon lah? Kalau kita nak buat research tentang skop fungsi kementerian dan juga research tentang isu semasa tempatan dan nasional. Okey, yang bagi Datuk, macam mana kita nak ajar calon-calon kita ni nak buat research yang terbaik ni? Okay, terima kasih Encik Nabil ya. Saya nak ambil beberapa fakta yang telah dikongsikan oleh Datuk Seri tadi ya. Dia kata, do you know yourself or not? Satu soalan lagi yang kita kena research, kena cari ialah, adakah ciri-ciri anda itu sesuai dengan pekerjaan yang you pohon itu? Okay, so kita kena cari maklumat. Nak cari maklumat sekarang ni senang. We have AI, we have website, you can also visit the kementerian, bahkan hari ini pun at one place disediakan. You boleh tanya, kalau you nak bekerja dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO, apakah karakteristik yang mereka cari? Orang macam mana yang dia cari? Kita tidak mahu orang tu dia nak masuk tentera contohnya, tapi bila disuruh memberi arahan, silalah tembak. Sepatutnya tembak gitu kan. Jadi kita perlu karakteristik yang sesuai dengan jawatan berkenaan. Jadi maklumat yang you kena cari ialah, satunya of course melalui website, bahkan you boleh tanya AI sekarang, dan you boleh tanya family members yang ada di organisasi berkenaan. Okey, dan kita tengok diri kita sendiri, adakah kita mempunyai ciri-ciri sifat yang dikendaki oleh kementerian jabatan berkenaan. Kalau tiada, jangan buang masa, jangan apply tempat lain. Jadi jururawat, kalau you takut dengan darah, baik tak payah you pengsan. Okay, tak dapat menyelamatkan orang kan. Jadi sesuaikan apa yang ada pada you dengan karakteristik ataupun ciri-ciri yang ada di jabatan berkenaan. Ya, sebab itu hari ini saya mulakan tadi, angkat tangan, well done to yourself, sebab you mencari maklumat di semua booth-booth ini. Pastikan you lawat semua booth-booth ini supaya you dapat tahu mana satu jawatan yang sesuai untuk anda. Okey, itu sajalah untuk sekarang. Terima kasih Datuk Doktor. Ya, kalau misalnya silalah tembak tu, kena pergi jawatan lain lah ya. Janganlah jawatan ke ini berinform. Okey, yang baik Datuk Seri tadi, Datuk Seri maklumkan antara persediaannya ialah dokumen. Jadi penyusunan isu dokumen ni sering diabaikan. Jadi dari sudut pandangan pengurusi panel, iaitu Datuk sendiri, apakah kaedah penyusunan fail yang paling sistematik untuk memudahkan semakan panel secara pantas, dan apakah yang perlu ada dalam resume seseorang calon? Okey, yang bagi Datuk Seri. Okey, tugas panel lah untuk mencari calon yang terbaik. Bagaimana? Yang pertama, daripada dokumen. Nombor dua, daripada temuduga. Okey, yang pertama tu dari segi dokumen yang perlu dia bawa, yang ada bawa semasa ada temuduga. Jadi sebelum saya sebut pasal dokumen dengan lebih lanjut, mungkin saya share dulu apakah perkara yang biasa panel tengok lah. Ada 5 perkara yang panel akan tengok untuk membantu panel dalam penilaian calon-calon yang berjaya. Yang pertama, panel akan semak siapa calon ni, mana background dia, background keluarga dia, latar belakang akademik, pengalaman bekerja sekalian ada. Okay? Yang kedua, apa yang pernah dilakukan. Sebab apa? Kalau saya nak cari calon-calon yang berjaya, saya nak cari orang yang ada pengalaman. Sebab zaman sekarang ni tak sama tak zaman saya dulu 40 tahun dulu. Jawatan banyak, orang sama banyak, senang. Kita boleh ada masa untuk melatih. Zaman sekarang ni semua nak cepat. Jadi cari paling baiklah. Hanya orang yang ada pengalaman, orang yang good attitude saja yang kami pilih. Right? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kemahiran yang dia ada. Kalau macam askar tadi, orang polis, make sure dia dah ada some basic training on menembak ataupun sebagainya. Jadi senang. Kalau tidak susah. Kalau doktor pula, kalau calon yang takut darah dan sebagainya, macam mana? Tak boleh juga kan? Yang keempat, seterusnya yang keempat, apa yang dicapai? Maksudnya berdasarkan pengalaman bekerja ataupun belajar, apakah pencapaian yang dia dah dapat sebelum ini. Ini untuk kami tengok. Dan akhir sekali, kita kepul remark.
mengapa dia sesuai dengan geoteknik. All these thing, jadi kalau sekali dokumen tu ada dalam dibawa oleh calon semasa temuduga dan juga semasa di temuduga, sebab asas yang kami akan bertanya is about this. Kalau ada disebut dan ini, senang untuk kami memilih anda sebagai calon yang berjaya. Jadi secara ringkasnya, since panel nak maklumat-maklumat yang sebegini, dari segi dokumen, jangan paksa panel untuk mencari dokumen-dokumen yang saya sebut tadi. Kita kena permudahkan. Memanglah kalau bagi dokumen yang tebal, siapa nak tengok pun. Mungkin kita selak 2-3 muka surat and that's it. So mungkin ada benda-benda yang saya sebut yang kita cari yang tak dijumpa. So that's permudahkan. And kalau boleh kita selitkan dokumen-dokumen yang relevan saja. Jadi antara dokumen-dokumen yang perlu ada dan disusun mengikut, kalau perlu pun kita kena ada partition dan sebagainya. Yang pertama of course nama penuh dan some pengenalan IC ke apa dan sebagainya, profil calon, pengalaman utama, kekuatan utama, pencapaian paling signifikan, kemahiran yang paling relevan dan sebagainya. Jadi semasa saya temuduga, dia bagi 50 pengalaman. Contoh yang relevan dengan jawatan apa ada 10 saja. Tapi kalau boleh highlight pengalaman yang ada hubungkan dengan jawatan ini pun. Jadi mudah untuk panel baca. Betul. Kalau dah tengok 100 tu, mana panel nak baca? Tak baca dah. So kalau panel tak baca, siapa yang rugi? Calon-calon juga yang rugi. Jadi yang lebih mustahak, calon kena fokus. Hopefully dengan apa yang saya kongsi pada pagi ni, so sekiranya ada peluang untuk temuduga, saya harap bolehlah seperti yang saya sebut tadi. Bila nak susun dokumen, susun yang seperti yang saya sebut tadi. Dan perkara yang perlu diselitkan, yang saya sebut tadi, senang. Sometimes kita juga nak show off. Pergi kursus banyak, dokumen kursus tebal ni. Tapi yang relevan dengan yang nak pun ada satu saja. So no point juga. Saya itulah yang saya boleh share. Okey, terima kasih yang bagi Datuk Seri. Okey, jadi kat sini ada key point dia yang perlu kita ambil. Ialah pertama sekali, ingat ahli-ahli panel ni dia buat background check kepada tuan-puan semua. Dia tengok tuan-puan semua dan jangan lupa highlight benda-benda penting dalam resume masing-masing. Okey, yang berbahagia Datuk Dr. Jamil. Bagaimana calon perlu bersedia dari segi mental dan emosi untuk berhadapan dengan pelbagai gaya atau teknik penyoalan panel temuduga yang berbeza karakter. Yalah, kadang-kadang kita jumpa panel temuduga ni kadang dia garang, kadang-kadang ada yang soft spoken. Jadi apabila berbeza karakter dia, macam mana calon nak get ready ni? Okey, terima kasih Saudara Nabil ya. Dalam mana-mana temuduga, sama ada temuduga SPA ke, SPANS ke ataupun temuduga private sector kan, kita perlu kawal mental dan emosi kita. Kita perlu menyatakan kepada diri kita bahawa kitalah orang yang terbaik untuk jawatan berkenaan. Bila calon masuk, saya beritahu gini, ini bukan proses temu duga, ini proses temu goda. Panel perlu digoda. You mesti beritahu kepada panel bahawa you lah orang terbaik untuk jawatan berkenaan kalau dibandingkan dengan 20 orang lagi yang sedang menunggu nak masuk. Okay? So you kena goda. You kena beritahu panel bahawa kalau tak ambil saya rugi. Kalau you tak ambil saya bekerja di jabatan ini rugi sebab saya ada ini. Dan you kena beritahu bahawa bukan nak puji angkat bakul tapi nak membuktikan bahawa matching kepakaran anda ataupun ciri-ciri yang ada pada anda itu sesuai untuk jawatan berkenaan. Itu yang you kena buat. You kena goda panel. You kena goda pengurusi. Bukannya dengan kenyit mata dan sebagainya, bukan. Tapi you kena beritahu I have all this. Okay, kalau you tak ambil rugi. So you kena beritahu lah. Di dalam CV yang you hantar tu ada terdapat pelajar terbaik untuk semester bila, peserta kursus terbaik ataupun pelatih terbaik dan sebagainya. You kena highlight benda tu.
yang diberitahu oleh Datuk Seri Zul tadi very relevant. You have to make sure dokumen yang you submit itu can be highlighted. Okay, beritahu yang mana satu sesuai dengan tugas berkenaan. Barulah orang yang mendengar jawapan anda itu tergoda. Bila tergoda, barulah dia akan shortlist you. Okay, sebab satu perkara yang you kena ingat ialah you are the chosen one untuk dijemput menghadiri temu duga ataupun temu goda tadi. Yeah. Now you are on the same playing field. On papers, your CGPA more or less the same. Now bila berjumpa face to face, goda. Beritahu mereka bahawa you are the best. Okay, tadi masa saya duduk di sini, saya tengok ada seorang peserta pakai baju Liverpool kan. Saya tak sokong Liverpool, saya Manchester United. Jadi kalau perkara itu you boleh gunakan, iaitu you cuba menggoda orang bahawa support Liverpool, jangan support Manchester United. Apa sebabnya? Kena bersemangat, emosi kena ada. Otherwise tak guna you support pasukan berkenaan. And you kena ingat juga bahawa seperti yang saya katakan tadi, saya suruh everyone buat macam ini kan, puji diri sendiri, orang lain takkan puji you. You have to do the job yourself. You have to go there. Okay, otherwise you miss the opportunity to convince the panel. You kena beritahu panel bahawa this is what you can do, this is what you wish to happen dan sebagainya. Itu saja setakat ni. Okey, terima kasih Dato' Doktor. Jadinya kita, rupanya saya baru tahu rupanya kita berlainan kelab lah. Saya Liverpool. Okey, yang bagi Doktor telah menyatakan tentang goda dengan prestasi performan waktu temu duga, bukan goda kerja mata terima sekali warga netizen sana takut dia ambil short clip je Okey, alright, yang bagi Datuk Seri, ini soalan selalu ditanya juga bagi calon yang sedang bekerja, terutama dari segi sektor swasta kan, bagaimanakah persediaan dari segi penyesuaian mentaliti dari cara kerja daripada sebelum ni mereka di swasta betul nak beralih ke dalam perkhidmatan awam pula. Apakah persediaan dia yang bagi Datuk Seri? Okey, baik. Okey, siapa yang sekarang ni bekerja di sektor swasta, sekarang nak beralih ke perkhidmatan awam, sekarang ni berjaya dalam temu duga. Okey, dari segi bekerja tu pada pandangan saya sama je. But of course di pihak swasta ni mereka lebih kepada dollar and cent, the profit. Tapi dalam konteks integriti, profesionalisme dan sebagainya, sama je. Di mana-mana pun sama juga. Jadi yang paling penting sekali pada pandangan saya adalah pihak yang datang daripada swasta, bila dia berpindah ke sektor awam, mereka kena ingat bahawa on this sektor awam, kita bekerja ni yang pertama lebih kepada untuk memenuhi dasar kerajaan, kepentingan rakyat dan juga awam. Jadi sometimes apabila kita perlu buat keputusan, apa-apa begini kita kena ambil maklum. Kalau di pihak swasta, mungkin sebab dia tak bersamana, mungkin satu dasar tu mana hanya khusus untuk syarikat berkenaan, mungkin very very specific. Tapi di sektor awam kita ada satu general ruling kepada semua sektor awam di seluruh negara. Jadi mereka kena akur dengan arahan-arahan ataupun prosedur tersebut. Jadi saya tak nampak masalah sesiapa yang asalnya daripada sektor swasta untuk mereka bekerja dalam sektor awam. Tapi yang paling penting sekali mereka kena ubah sikit kompas mereka, itu daripada apa yang terbaik untuk perniagaan, daripada apa yang terbaik untuk organisasi, dasar dan rakyat dalam batas peraturan dan integriti. Jadi yang paling penting sekali, sektor awam mengajar kita bagaimana untuk menjadi cekap. Perkhidmatan awam pula menuntut kita menggunakan kecekapan itu dengan amanah. Jadi itulah orang kata penyesuaian yang paling besar sekali yang kena dilalui oleh sesiapa yang berpindah daripada sektor swasta kepada sektor awam. Maksudnya kita
Maksudnya kita lebih utamakan berkhidmat ke dalam negara lagi lah. Perkhidmatan awam tu lebih untuk kesejahteraan rakyat secara umumnya lah. Sebab kalau di swasta tu lebih kepada syarikat tu sendiri. Okey, swasta lebih kepada syarikat itu sendiri. Okey, yang bagi Datuk Dr. Jamil. Okey, ini pun ada soalan ramai juga yang tanya dari segi pengurusan emosi. Sebelum temuduga, bagaimana calon yang pernah gagal berulang kali dalam temuduga boleh menguruskan kekecewaan dan emosi dan ekspektasi keluarga untuk bangkit dengan persediaan yang lebih mantap. Okey. Okey, terima kasih. Saya perlu bantuan urus dia. Kalau boleh paparkan slides. Sebenarnya saya dah prepare slide. Ingat slide tersebut boleh pancar di sini. Rupanya dari belakang. So my apology. So just one slide. Sekejap Ini berkaitan dengan emosi. I would like to share one maklumat berkaitan dengan move on next mungkin you tutup dulu slideshow, go to that particular slides. Sorry to take a few minutes. Boleh. Sebab saya menghadapi masalah malam tadi. My computer cannot run the PowerPoint version yang sekarang ni. Oh ya, baik. Jadi can you go to the slide yang I'm okay, I'm not okay. Not this one. I'm okay, I'm not okay. Ni this one Now, di dalam hidup ini tadi soalan Encik Nabil dia kata some people berhadapan dengan penemu duga yang garang. Ada yang bernasib baik macam kita ni, mungkin tidak garang lebih santai. You boleh jawab banyak soalan lah. Tapi kadang-kadang masalahnya ialah you tidak bila masuk tu you are not emotionally in control Contohnya ini, ada keadaan orang kita you anggap I'm not okay, you are also not okay. Dari 20 orang yang di luar tu, you kata saya tak okey, yang kat luar pun tak okey. Bila dua-dua you are not okay, I'm not okay, dia menjadi pasif. Sama-samalah kalau tak berjaya nanti, sama-samalah tak berjaya. Okey. Dia macam itu But ada keadaannya, maybe can you click the next slide, the next one please. Okay. So but ada juga keadaan maybe click all of it. Okay, stop. Okay, ada keadaannya iaitu you are not okay, I'm not okay, dia pasif. Dia tidak nak bersaing dalam temuduga tersebut. Dia dah kalah oleh Manchester United. Okay, ada pula keadaannya dua-dua tak okey. Dua-dua tak okey, dia kata tak apa. Dua-dua tak okey, dua-dua tak dapat, okeylah. Pasif. Pasif. Ada yang menyerah diri. Dia kata biarlah Manchester United menang. Okay, ada pula keadaannya I'm okay, you are not okay. Dia yang bangga. Dia kata, I should be the one given the job. You apalah ada. Jadi dia jadi agresif. Sifat ini pun orang tak nak. Bila di jabatan tertentu, orang tak nak orang yang tidak menghargai orang lain. So itu bukan yang kita nak Yang kita nak, yang kita cari adalah I'm okay, you are also okay. Okay, let's do something. Can you work with other people or not? Ini yang kita panggil assertive. So bila masuk dalam temuduga, bila you tengok 20 orang dekat luar tu, you kata good luck guys. Okay, I'm okay, you are also okay, let's fight on. Let's Manchester United menang. Gitu saja. Okey, terima kasih Datuk Doktor. Masuknya sekali Datuk okey? Alhamdulillah. Saya okey. Yes, So kita assertive. Ya, alright, assertive. Semua okey? Saya okey. Alright. Okey, jadi seterusnya kita teruskan kepada Yang Bagi Datuk Seri lah. Okey, sebab Yang Bagi Datuk Seri merupakan mantan Ketua Pengarah JKR Jurutera. Jadi bagi calon skim teknikal lah, kita tanya sikit tentang calon skim teknikal ni. Apakah persediaan tambahan yang perlu dibuat di rumah supaya jawapan mereka ni tidak sekadar berbentuk teori saja, Datuk? Okey Nabil, sebelum saya nak jawab, saya nak tanya dalam ni di depan tu berapa orang yang insya-Allah akan lanjutkan dalam bidang engineering, kejuruteraan?
Boleh angkat tangan tak? Siapa yang bidang kejuruteraan angkat tangan? Tinggi sikit. Kalau okey tinggi. Bukannya apa, kalau tak ada, saya nak jawab tak boleh. Tak tahu yang mendengar kan. Tapi ada a few hands raised, so saya kena jawab juga lah. Okey. Untuk calon-calon teknikal, contohnya seorang jurutera, ingat, masa mereka bekerja besok, sekali mereka involved dengan projek, mereka tak terlibat dengan dosen engineering juga. Dia akan melibatkan dengan the stakeholders, contohnya dengan pemilik bangunan, contohnya dengan pihak persempatan, contohnya dengan pihak pengeluar pembekal tenaga, contoh tenaga elektrik, air dan sebagainya. Bermaksud apabila kita mencari calon yang untuk menjadi seorang jurutera, jadi biasanya soalan-soalan yang ditanya dia tidak terhad kepada soalan-soalan teknikal juga. Because berbanding semasa kita belajar, biasanya apabila kita belajar ni, kita telah diberi everything, so kita menyiapkan rekomen untuk berdasarkan kepada fakta tersebut saja. Tetapi apabila kita bekerja besok, seperti masa yang saya sebut tadi, kita terlibat dengan banyak pihak-pihak yang lain. Jadi dalam konteks itu, jadi panel nak tengok bagaimana calon untuk jawatan tersebut, bagaimana mereka bersama-sama dengan pihak-pihak yang saya sebut tadi, bagaimana mereka mengambil perkara yang terlibat dengan sekiranya mereka nak buat bangunan, mereka nak buat jalan, untuk memastikan satu rekomen yang paling terbaik sekali. Sometimes apabila mereka diberi tugasan untuk menyiapkan projek, ada batasan-batasan seperti peruntukan, ada batasan seperti dikeluarkan oleh pihak proses tempatan. Jadi perkara-perkara yang sebenarnya perlu diambil kira oleh pihak jurutera. Jadi sama juga dalam sesi temuduga, kami akan bertanya yang pertama, bagaimana mereka boleh bekerja dalam satu pasukan, bagaimana mereka boleh bekerja dengan sumber-sumber yang terhad. Jadi perkara-perkara ini kita cuba nak cungkil daripada calon-calon yang kita nak tawarkan jawatan sebagai orang yang teknikal. Jadi secara ringkasnya, jangan jawab seperti seorang jurutera sahaja. Kalau jawab itu, jawablah seumpama seorang jurutera yang diberi amanah mengurus wang, risiko, manusia, projek dan juga kepentingan rakyat. Kerana mengetahui sama ada kita mampu membuat keputusan yang betul apabila teknikal, kos, masa, risiko, peraturan dan kepentingan awam semuanya bertembung. Ini yang paling penting. Bila dah bertembung semua sekali itu, kita menggunakan kebijaksanaan seorang jurutera untuk bagaimana nak menyelesaikannya. Saya rasa itu saja, Nabil. Terima kasih bagi Datuk Seri. Maksudnya selain daripada soalan teknikal tu, kita perlu ada juga elemen-elemen insaniah jugalah untuk berkolaborasi dengan pelbagai agensi lah. Okey, yang berbahagia Dr. Jamil. Okey, kita sekarang ni tuan-puan semua, tadi kita dah masuk fasa persediaan. Sekarang ni pula kita masuk kepada fasa semasa temuduga. Itu slot kedua. Okey tuan-puan, terutama sekali yang bagi Dr. Jamil, memasuki slot kedua iaitu semasa temuduga. Kita menyentuh elemen penampilan unggul. Sebaik saja calon melangkah masuk ke pintu bilik temuduga, apakah impak pertama, first impression dari segi bahasa tubuh dan perwatakan yang boleh menarik perhatian yang bagi Doktor? Silakan. Okey, terima kasih. Saya dalam fasa antara okey tak okey ni sekarang ni. Sebab baru masuk, I would like to acknowledge kehadiran pengerusi SPA, the big boss. So my big boss, jadi sebab tu saya tak okey ni. Jadi soalan berbalik kepada soalan saudara Nabil tadi, penampilan unggul semasa temuduga. When you are already in the hall, in the room, what do you need to do? Apakah perkara-perkara yang diperhatikan oleh panel? Mereka cari apa? They want to see whether you are the candidate yang matching jawatan yang dipohon. Okay? Mereka ingin melihat your confidence level. Mereka ingin melihat your attitude, your sama ada skill dan juga knowledge berkaitan dengan pekerjaan berkenaan. Dalam satu kajian oleh seorang psikologis dalam tahun 1996
kalau tak silap, okey, daripada University of California Los Angeles. Dia kata untuk menggoda, itu menggoda tadi kan, ingat lagi untuk menggoda panel, the first thing yang menjadi stimulus kepada mereka ialah raut wajah, your facial expression, whether you are confident or not. Okay, kalau you tak confident, you have lost half of the battle. Okay, sebab dalam kajian beliau ini, you can Google you Google Albert Mehrabian from UCLA, dia kata expression of your face contribute 55% whether people tergoda atau tidak dengan anda. Okay, the other 38% ialah the tone of your voice. Kalau tidak cakap dengan tidak confident, seperti memberi arahan ketenteraan tadi, silalah tembak, kalau nak tembak tembak, kalau tak nak tak apa. Tak boleh, you kena kata tembak. Okay, jadi 38% tone of your voice, it must be very strong. You must project yourself. Sebelum temuduga, berdiri, duduk depan cermin, cakap dengan cermin, ataupun do recording of yourself. Are you convincing in front of the camera or not? You kena latih ini, barulah nampak sama ada you ni bagus, terbaik di antara 20 orang yang shortlisted dekat luar tu. Okay, so you have to do this before masuk ke dalam dewan. Kena bercakap dengan diri sendiri, ataupun kena bercakap dengan, panggil adik-adik duduk depan you, abang nak bercakap ni, macam mana abang, okey tak? Kakak macam mana, okey tak? Jadi you have to do that, you have to practice. So 55% facial expression, 38% tone of your voice, only 7% of the words that you say, according to Albert Mehrabian. Jadi keunggulan itu tercapai dengan persediaan sebelum masuk. Okay, you need to prepare yourself in front of the camera, in front of the mirror, and then you like yourself or not. Kalau you penemu juga tergoda tak? Itu yang you kena buat. Thanks. Okey, terima kasih Dr. Jadinya 50% impression lah. Tu orang kata betulnya dari mata turun ke hati lah. Exactly. Exactly ya. Okey, yang bagi Datuk Seri, kita apabila diajukan soalan teknikal atau soalan pengurusan secara spontan semasa sesi temuduga, apakah teknik mengawal jawapan supaya calon nampak matang dan berstruktur walaupun berdepan soalan sukar? Yalah, kadang-kadang kita tak expect soalan datang pada kita, so macam mana kita nak kawal supaya walaupun soalan sukar ni tapi kita masih lagi nampak kompos macam tu. Kalau saya sebagai calon pun, ini yang buat saya takut. Dapat satu soalan sukar yang saya tak agak nak jawab. Tapi sebagai seorang calon, kita tak boleh tunjukkan kepada panel bahawa ni kita tak tahu. Yang paling penting sekali, kena maintain our confidence level. Jadi saya nak mencadangkan, apabila sebab sahaja panel habis sebutan soalan, ambillah dalam masa beberapa saat untuk kita relax, ambil nafas, cuba bayangkan what should we do next. Saya tahu setengah orang bila dapat soalan yang sebegini, kira-kira kononnya nak cepat keluarkan daripada ni, jawab dengan pantas, kita tembak saja. Jadi bila begitu nampak macam kita tak bersedia, ataupun mungkin kita sekadar menjawab, tidak menggambarkan kematangan kita. Okey, sebelum kita mulakan jawapan, kita cuba bayangkan kalau jawapan tu bersifat untuk dapatkan pandangan. Yang pertamanya, cuba kita tunjukkan kita punya pendirian, dan cuba-cuba juga mencari alasan-alasan yang munasabah yang boleh menyokong kita punya pendirian tersebut, dan akhir sekali kita rumus. So kalau ada nampak berstruktur tu, setidaknya kerana nampak I think calon ni setidaknya dia memberi jawapan yang berstruktur. Ataupun ada juga soalan yang berkenaan kita bagi contoh situasi. Right? Jadi untuk cara itu, cuba bayangkan satu situasi yang boleh mewakili soalan berkenaan. Dan seterusnya cuba ceritakan apakah tanggungjawab kita, dan seterusnya apakah tindakan kita, dan akhir sekali apakah hasil dan juga apa yang kita belajar daripada situasi tersebut. So bila nampak berstruktur begitu dan sebagainya, so ianya membantu kita daripada asalnya kita rasa macam kelang kabut,
dan cara jawab kita nampak lebih confident. Dan ini sebab panel ni bukan nak tahu sangat jawapan yang sebenar, dia nak tengok bagaimana kita menangani soalan-soalan suka yang berkenaan. So some people tu kalau tanya begitu mungkin dia dah terlalu terkejut dan sebagainya, mungkin dia senyap and then that's it, so rugilah. So I think that's the best yang saya boleh suggest. Maknanya tunjukkan anda tahu walaupun anda tak tahu sepenuhnya. Tunjukkan keyakinan dan jawablah dengan sebuah peringkas. Cuba yakinkan kepada panel inilah benda yang terbaik yang boleh anda bagi kepada panel semasa sesi itu. InsyaAllah. Okey, terima kasih yang bagi Datuk Seri. Jadi kat sini satu poin yang penting yang kita boleh ambil tuan-puan, adik-adik. Jadi bila berdepan soalan soka ni, kita tarik nafas dahulu dan kita rangka jawapan yang rasional lah Datuk yang bagi Datuk Seri untuk kita menjawab soalan tersebut. Okey, tadi kita tak expect soalan suka. Untuk yang bagi Datuk Doktor pula, ada kalanya semasa temuduga Datuk, kita berhadapan, calon ni berhadapan mental block ataupun tersalah bagi fakta lah. Untuk yang bagi Datuk, apakah tindakan bijak semasa di hadapan panel untuk menyelamatkan keadaan damage control tanpa menjatuhkan markah penampilan diri? Silakan yang bagi Datuk Doktor. Okey, terima kasih Encik Nabil. Ya, memang bila kita nervous di dalam temu duga tadi, kita tak capai tahap nak menggoda tu. Jadi apa yang kita perlu buat ialah acknowledge kebenaran. Dan platform temu duga itu bukan platform untuk anda kata andalah betul. Mungkin yang menemu duga itu the type yang very egoistic kan, dia saja yang betul, kadang-kadang berlaku. Sebab tu tadi soalan you, kita ada beberapa jenis penemu duga kan. Jadi kalau berdepan dengan karakter yang a bit egoistic, jangan lawan. That's not the platform for you to tell that you are better than him. Ambil kerja itu dulu, dapat kerja itu dulu, barulah you mungkin berdebat dengan dia selepas itu. Ya. So saya punya cadangan ialah just acknowledge that you tidak dapat maklumat terkini tentang isu berkenaan. You will tell them that you will update yourself later on lah. Dan you can also to manage the damage, to damage control kan, you boleh tanya dia balik, Datuk Pengerusi, boleh saya dapat rujukan perkara berkenaan? So you try to acknowledge his expertise in the area. So mungkin you boleh buat macam itu. My apology, I have not have the time to look into this, but if you can advise me which particular website yang saya perlu layari, okay, mungkin cara gitu. In other words, you bukan saja mengakui bahawa you perlu banyak lagi untuk dipelajari, tapi you sanggup untuk belajar dari dia. Okay, terima kasih. Yang bagi Datuk Doktor, jadi bila yang bagi Doktor bagi satu tips ni, jadi lepas ni nanti ramai calon akan tanya pula pada yang bagi Doktor. Jadi yang bagi Doktor sedia menerima ya soalan-soalan tersebut. Okey, alright. Yang bagi Datuk Seri, bagaimanakah sebab kita tahu Datuk dah interview dah ramai orang, jadi template jawapan pun semua dah tahu dah. Okey, bagaimana calon ni kadang-kadang dia nak menonjolkan nilai integriti, profesionalisme, kepimpinan ni secara tulen lah, jawapan yang betul-betul autentik lah ya. Sebab kita tahu kan kadang-kadang, macam saya, pengalaman saya sendiri kan, kalau saya temu duga orang, dia akan cakap lah dia punya jawapan dia semua almost standard. Jadi macam mana kita nak calon ni nak berbezakan dia daripada yang lain? Silakan. Okey, pengalaman sebenar saya semasa duga calon, mungkin mereka ambil mudah ataupun itu yang mereka boleh fikirkan pada masa itu. So bila saya tanya apakah kota anda, so dia simple pun dia jawab, saya adalah seorang yang profesional dan boleh bekerja di bawah tekanan. Saya tengok benda ini adalah satu statement yang umum, tidak menggambarkan calon itu sendiri. Sebenarnya apa yang saya nak daripada mereka adalah, saya tidak nak dia jawab begini, apabila berlaku masalah, saya tidak terus mencari siapa yang salah. Saya kena pasti fakta, tentukan keutamaan, libatkan pihak yang berkaitan dan mengambil tindakan berdasarkan prosedur. So nampak kan, maknanya dia berkongsi pengalaman beliau sendiri. Bagi saya tak susah.
Sebenarnya mereka belum ada pengalaman bekerja, mereka boleh share benda ni pengalaman semasa beliau dekat universiti. Mungkin semasa bekerja berkumpulan ataupun sebagainya, dia boleh share. So basically kalau boleh, bila ditanya begini, jangan hanya setakat kata-kata saja. So kalau boleh share dengan pengalaman sebenar. Ini sebenarnya panel nak tengok, sebab apa? Ianya hasil daripada apa yang anda sendiri buat. Bukan baca satu statement yang umum yang boleh kita baca, boleh kita dengar di mana-mana kan. Jadi sebalik yang saya sebut tadi, jadi sebenarnya it is something yang you pernah buat, something from your heart. So that's the best kita panel untuk menilai adalah calon yang bagus. Okay, terima kasih. Okey, jadi key point yang kita dapat kat sini ialah daripada dia bagi general secara umum je, dia masukkan juga pengalaman-pengalaman dia yang menyatakan dia ada kompetensi tersebut ya. Yes. Okey, yang berwarga Datuk Dr. Jamil. Okey, soalan selalunya soalan famous kita tanyakan, apakah wow factor calon ni waktu temuduga kan, untuk mengakhiri sesi temuduga ni. Pada minit terakhir sebelum sesi temuduga tamat, bagaimanakah calon boleh membuat kesimpulan ataupun penutup bicara yang meyakinkan panel bahawa memang mereka ni sudah bersedia untuk dilantik? A very difficult question to answer. Okay. Tapi saya rasa semua kandidat must come to the reality that daripada 10,000 yang memohon, only a few shortlisted dan vacancy pun tak banyak ya. Sebab itulah bila kita temuduga, ramai kita jumpa kandidat yang dah 8-9 kali di temuduga. Bukan sebab mereka tak bagus, belum rezeki, vacancy tak cukup. That's the reason. Jadi to me, what a candidate should do during to the end of the interview would be, jika diberi peluang untuk bercakap ya ataupun tanya soalan, first of all ucap terima kasih. Terima kasih kerana telah diberi peluang untuk menggoda penemuduga. Ya. So then after that you need to also include bahawa jika penemuduga beranggapan bahawa you okay, minta diambil kira, and you also are ready whenever required to melapor diri lah ya. Tapi at the same time perlu juga menyatakan perkara berikut ialah can the panel share with him or with her what went right, what went wrong untuk future future interviews. Tapi the main thing ialah kita kena ada keyakinan bahawa we are maybe top 3 to be considered for the job. Okay? Dan of course kena banyak berdoa lah dan ikut rezeki kita. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih yang bagi Doktor. Okey, ini soalan akhir ya kepada kedua-dua panelis hebat kita, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey, kepada rakan-rakan yang berada di talian TikTok rasmi dan Facebook SPA. Ini adalah soalan terakhir, dan soalan inilah juga mungkin boleh menjadikan tuan-puan semua tips yang terbaik lah, sama ada boleh dapat atau tidak kalau ditemukan dengan dua ahli panel temuduga kita pada ini. Okey, kita tanya yang bagi Datuk Seri dulu lah. Datuk Seri, kita ikut dengan sesuai dengan bahasa Gen Z sekarang lah. Okey, apakah green flag dan red flag bagi calon yang hadir temuduga di mata Datuk Seri? Okey, untuk makluman semua, green flag ni kita tahu kan, kalau kita bertemu jodoh tu kan, perempuan tu cantik untuk di mata kita, itulah green flag untuk kita. Okey, kalau yang lelaki pula, kalau kadang perempuan suka perempuan cakap okey lelaki macam ni adalah red flag. Okey, jadi apakah green flag dan red flag di mata yang bagi Datuk Seri? Okey, saya pun kena sesuaikan dengan Gen Z sekarang ni kan. Gen Z sekarang. So basically green flag calon yang berjaya, dan red flag lah calon yang sebaliknya kan. Ya, betul. Green flag ni yang kita berkenan, red flag ni yang kita macam kita avoid lah macam tu. Okey, calon untuk yang green flag ni adalah calon yang menarik perhatian, bukan calon yang cuba kelihatan paling hebat, tetapi calon yang membuat rasa panel orang ini boleh dipercayai untuk kita beri tanggungjawab. Sebab tugas panel lah untuk mencari calon yang sesuai untuk diberi tanggungjawab untuk mengisi kekosongan kan. Paling mudah untuk dengarlah calon yang bersedia, tulen, ada bukti macam saya sebut tadi, dan boleh diajar.
Ini calon-calon di bawah kategori Green flag. So antaranya adalah yakin tapi tidak berlagak terus semua. Kalau dia bercakap, dia sediakan bukti. Bukan sekadar sebut saya rajin, komited, boleh memimpin, tetapi ini situasi yang saya hadapi dan ini yang saya lakukan. Itu berbeza kan? Can think on their feet. Apabila soalan berubah, masih mampu berfikir dan memberi jawapan yang bersesuaian. Ini kategori green flag. Yang red flag lah ni, basically orang yang tidak bersedia. Macam yang saya sebut awal tadi kan, dia tak tahu tapi terpaksa berpura tahu. Okay. Melakukan kesilapan, tidak mau mengaku dan gagal, tapi dan sentiasa mencari orang selain untuk dipersalahkan. So antara yang kita boleh share adalah datang tapi tak bersedia. Bila saya tanya very simple question pun tak tahu. Dia ambil mudah saja kan. Mungkin dia menghafal. Bila kita tanya tu, dia menghafal lah. So apabila kita twist soalan, dia dah terganggu. So again, mereka tak bersedia. Banyak bercakap, banyak berkata-kata, tapi bila tak share dengan bukti. Sebab yang paling penting sekali saya nak beritahu ke adik-adik semua, apabila bercakap tadi tu, sediakan bukti daripada pengalaman kita sendiri. Itu yang panel nak tahu. Jadi semasa kita sediakan CV itu, make sure setiap batas, setiap barang itu kita faham. Because sometimes panel akan bertanya soalan susulan daripada CV yang anda buat. Sometimes CV ni kita nak nampak comel, kita copy aja, kita tulis. Tapi kalau kita tulis benda yang bukan kita punya ni, cari nahas. Ada masa nak ketika kalau nak cakap baik, panel tanya, dan sekiranya anda tak tahu, kita tahu anda tidak bersedia ataupun mungkin anda tidak ada fakta. Jadi itulah rumusnya. Panel bukan mencari calon yang nampak perfect. Nothing is perfect in this world. Panel mencari calon yang nampak real, bersedia, boleh dipercayai dan boleh berkembang, boleh dilatih lagi untuk di masa akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Bahagia Datuk Seri. Okey, jadi tips untuk Yang Bahagia Datuk Seri senang. Maksudnya kalau kita berkata-kata, kita perlukan bukti. Macam cinta lah. Kalau kita bercinta dengan seorang tu, kalau kita rasa cinta, kita kena tunjuklah bukti kita yang kita cinta pada dia. Janganlah hanya kata-kata saja. Okey. Alright, seterusnya untuk Yang Bahagia Datuk Doktor, apakah green flag dan red flag untuk calon yang pada pandangan Yang Bahagia Datuk? Saya susah sikit jawab soalan ni sebab Manchester United Red Devil. Jadi red itu mungkin positif for MU. So anyway, dalam mana-mana temuduga pun, we can toward the end of the temuduga boleh compare kandidat ini dengan kandidat itu, sebab kita kena buat shortlisting. Jadi bagi calon yang di temuduga ini, you need to avoid making some of the mistake. You must be seen as, bila masuk dalam bilik temuduga itu, you are prepared. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri tadi, you need to be seen as well prepared. Kalau ada soalan-soalan yang ditanya, you tak dapat jawab, basic question, contohnya soalan-soalan seperti nak check sama ada you updated atau tidak dengan keadaan semasa. Saya selalu tanya kadang-kadang soalan, apa front page news hari ini, apa berita utama TV. Bermakna kalau you tak dapat jawab one of those information, bermakna you tidak bersedia. Ataupun kalau kita tanya jabatan berkenaan, apa visi jabatan berkenaan, you pun tak boleh jawab, meaning it's a red flag already. Meaning you are not so well versed with that organisation you nak masuk tu, you nak bekerja tu. So these are red flags. Green flag pula ialah bila di dalam temuduga berkenaan, you can sense that panel itu tergoda. Macam mana mereka tergoda? Happy, ketawa-ketawa, joking, meaning sometimes they say some words yang membuat anda rasa you can go home berlenggang lah, happy. So that's some of the indicator. Kalau saya lah buat temuduga, normally I will comment on the candidate. You are well prepared for this. I will say with my from my heart, I said that he's well prepared. Tapi kita tidak boleh janji yang dia akan dapat, because like I said just now, he can be good,
but rezeki. Vacancy ada 2 je. When the shortlisted are 20. Okay, jadi itulah jadi isunya. But whatever it is, I would like to leave this forum macam ini ya. Please remember everyone, there is only one you in this world. Betul tak? Kalau you cari Encik Nabil di London, tak ada, dia ada kat sini. Only one in this world, di sini. The same thing with you. There must be something special about you. Mukjizat yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh Allah oleh Tuhan, bahawa you are the only one in this world. There must be something that you can do in this world. So therefore, you have to build up your character. You have to build up your attitude. You have to build up your skill. Skill ni banyak. Computer skills, human resource skill, banyak lagi skill-skill lain, AI skill dan sebagainya. Mungkin kerja berkenaan bila bersaing di antara 20 orang, you yang menonjol dalam skill-skill tertentu yang diperlukan sekarang ini. Jadi itulah yang you kena buat. Habis universiti, habis sekolah, jangan ambil rugikan masa. Enroll yourself dalam aktiviti-aktiviti ilmu. Macam sekarang lah, make sure you go to all these booth, dapat maklumat yang sebanyak mungkin tentang maklumat yang mereka ingin kongsikan. Barulah maklumat itu akan bermain peranan masa dalam bilik temuduga nanti. Terima kasih. Terima kasih yang bahagia Dato' Doktor. Dengan selesainya pesanan green flag dan red flag sebentar tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada pagi ini. Hadirin sekalian, hari ini kita telah mempelajari bahawa persediaan mantap di fasa sebelum temuduga adalah akar kepada kejayaan, manakala penampilan unggul di fasa semasa temuduga adalah cerminan kepada kualiti diri anda. Okey, apabila kedua-dua elemen ini, siri pengamal ini digabungkan, barulah anda boleh melangkah dengan yakin dan menyatakan, ya, saya sudah bersedia. Sebelum kita laburkan tirai buat bicara sesi perkongsian kita pada pagi ini, kami memohon 1000 kemaafan anda ada tersalah kata dan terkasar bahasa. Jutaan terima kasih diucapkan kepada barisan panelis hebat kita yang melalui Datuk Seri IR Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ahli Suruhanjaya Pemerintah Awam, Ahli Suruhanjaya Pemerintah Awam Malaysia. Berikan tepukan gemuruh kepada yang bahagia Datuk Seri. Yang berbahagia Dr. Jamil bin Hamali, Ahli Suruhanjaya Pemerintah Awam Malaysia. Berikan tepukan. Kepada para penonton yang bakal memuki sesi temuduga, kami doakan semoga anda berjaya mencapai impian berkhidmat untuk negara. Izinkan saya mengakhiri perkongsian ini dengan serangkap pantun yang dijana oleh AI, Artificial Intelligence. Okey, burung kenyalang terbang tinggi hinggap sebentar di pokok rangin. Warga diri usaha tanpa henti, masa depan cerah, kerjaya terjamin. Okey, insyaAllah jangan ke mana-mana. Selepas ini program akan diteruskan dengan slot taklimat, panduan, permohonan penjawatan dan pengalaman SPANS mengendalikan temuduga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih so much. Sama. Perkongsian. Thank you so much. Okay. Very good. Dan you tak?